Ini sebab kenapa kita tak dibenarkan berkahwin dengan saudara rapat, apatah lagi dalam keluarga sendiri. Macam ni cerita dia. Ini keluarga Whittaker dari West Virginia, Amerika Syarikat. Mereka terkenal kerana mengamalkan perkahwinan sesama saudara yang berlaku secara turun-temurun. Segalanya bermula dengan dua beradik kembar seiras, Henry dan John Whittaker. John Whittaker berkahwin dengan sepupu pertamanya, Ida Riggs, manakala Henry pula berkahwin dengan orang luar, Sally Burton. Masalah mula timbul apabila anak-anak daripada dua keluarga ini akhirnya berkahwin antara satu sama lain disebabkan bapa mereka ialah kembar seiras. Hubungan ini menjadikan pasangan tersebut sepupu berganda, yang bermaksud DNA mereka hampir sama sepenuhnya. Walaupun risiko genetiknya sangat tinggi, amalan ini tidak dihentikan, malah diteruskan dalam keluarga. Hasil daripada salah satu perkahwinan ini, pasangan tersebut dikurniakan 15 orang anak, namun ramai daripada mereka meninggal dunia dan sebahagian besar yang masih hidup terpaksa menghadapi masalah fizikal dan mental seperti mata juling, kecacatan perkembangan serta gangguan komunikasi. Contohnya Ray hanya mampu berkomunikasi melalui bunyi dengusan atau seperti gonggongan anjing. Lori dan Timmy pula hampir tidak mampu bercakap langsung. Antara yang paling berfungsi secara normal ialah Betty, dan dia sering menjadi penghubung antara keluarga Whittaker dan dunia luar. Disebabkan keadaan mereka, keluarga ini tidak berdikari dari segi ekonomi, dan untuk terus hidup mereka bergantung kepada bantuan sosial serta sumbangan orang ramai.